Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ni Cik Mat berada di Padang Besar. Bukan Padang Besar, masih Rantau Panjang lah. Senang kita. Hari ni kita Cik Mat dan keluarga kita buat roti canai hari ni untuk majlis di rumah sahabat Cik Mat ni. Saudara Cik Mat iaitu Puan Haja Cik Sum di Padang Besar ni. Hari ni kita sambil beliau ini untuk buat tahlil arwah dan juga jamaah hari raya. Jadi banyak menu-menu sebenarnya. Ini roti canai ni Cik Mat punya. Okey, yang lain tu adalah makanan-makanan lain dan sebagainya. Yang besar-besar makanan berat-berat pun. Okey. Okey, kepada anda yang ingin mencuba roti canai Cik Mat ni bolehlah. Bolehlah menghubungi Cik Mat. Okey. Assalamualaikum. Cik Mat buat satu keluarga ni, anak beranak. Ni anak Cik Mat seorang. Farah ni isteri Cik Mat. Isteri Cik Mat. Lepas tu anak bongsu Cik Mat tu. Mana anak bongsu tu ni? Tu Fasha Adiba. Jadi dia cuti, dia kena datang lah. Okey. Jadi kepada anda yang mungkin berminat untuk mendapatkan khidmat kami dari masa ke semasa, bolehlah menghubungi talian kita. Nanti lah Cik Mat. Okey. 013-291-0127. Okay, bye-bye. Okay. Tapi hari ni bukan saja Cik Mat, bukan saja Cik Mat hari ni dan keluarga Cik Mat, tapi banyak lagi makanan-makanan lain yang disediakan di sebelah sini. Hai. Bye-bye. Okay. Live.